Alhamdulillah. Besar juga ni. Tengok ni. Oh tu dia. Sekuning. Alhamdulillah. Ada saiz. Kalau aku biarkan saja joran. Naik. Dekan. Gasak lah. Tapi adalah. Alhamdulillah. Kalau nampak lauk lepas lah. Ya, inilah mi Bandung udang galah yang tadi geng kita orang nak buat. Ni kita orang makan dekat mana? Ni rezeki kita mancing tadi. Okay guys, hari ni aku di Kampung Makam. Tapi hari ni air sungai keruh lah. Tak tahulah apa cerita nanti. Ni tak apa, nanti aku akan cuba cari udang. Nanti kita tengok aja lah macam mana. Okay guys, lanjut. Okay guys, aku baru sampai spot ni. Spot yang pertama. Aku akan cuba dulu lah dekat sini. Tengok macam mana nanti. Okay, macam biasa aku mancing udang ni, aku akan pakai umpan anak udang. Macam ni umpan aku. Biasa je umpan apa orang cakap, orang panggil udang beras. Okey, umpan pun dah pasang. Kita cuba lemparan yang pertama. Bismillah. Mudah-mudahan ada rezeki. Ni kita letak sini dulu. Okey guys, kita try spot yang kedua pula. Tadi spot yang pertama udang tak makan lah. Jadi kita try kat sini pula. Tengok macam mana. Mudah-mudahan adalah rezeki. Kat sini bagus lah kan. Ada udang basah. Udang basah dah ni. Basah. Alhamdulillah. Dapat udang. Sawa. Sawa. Oh, kau. Sini. Sini. Kecil besar. Nampak dia jatuh. Ya, ini tak tengok. Orang tengok dulu pokok tu boleh ikat ke tak. Dia boleh langgar Tengok dulu ada ular ke tak. Memang ular suka tidur. Suka tidur atas pokok.
Weh, ajar. Tak terjun. Orang tengok dulu. Pokok tu ada ular tak? Ini dia main terjun dia. Dia main pegang. Tengok jatuh. Relax. Jatuh kan. Sebelum dia berkungfu masalah. Di sana. Di sana. Laju dia pergi dengan aku kata awak. Ular tu pergi belajar tu. Jatuh dah ularnya. Jatuh kan. Aku tak nak aku. Sebelah lah duduk. Duduk sebelah. Padahal aku rekod tadi. Aku kena pakai kamera ni ah. Oh, boleh. Mana ada nampak orang daun yang gini tutup apa? Dah, cepat. Ni dulu ni. Pergi sini. Orang tengok dulu dekat pokok ada ular ke tak baru ikat. Ini dia main ikat. Dekat tangan dia kau tahu. Ya lah. Nampak. Dah tepi lah. Nak angkat ni. Jangan nak aku main sangat. Orang tengok dulu. Sekejap Bol. Dia masuk sebelah pula. Nanti anu. Ya, padan muka. Dah. Ih, jol berani banget. Dah pergi sebelah. Mampus. Lemas tulangku yang lototku jangan. Tapi berani. Oh berani orang suruh anu situ. Kau menggigil lah. Menggigil member. Macam mana kamu daripada sana pergi sini? Laju betul lah. Dah. Di sebelah. Masalahnya laju sangat kamu lagi. Dah. Sudah lah. Zul dah buang. Tak ada naik. Abang tengok tadi lucu ah. Mampus. Lompat. Menggigil member. Lompat wah hilang. Udang tak makan, member berbual dengan monyet dia. Dengar trauma. Lompat. Aduh. Tengah hari pun ada makan. Sikit lagi melayang dah dia. Tu dia. Alhamdulillah dah nampak dah. Terbalik je. Alhamdulillah. Udang guys. Besar juga ni. Tengok ni. Dan ni jauh sikit. Dia rasa macam kasar juga lah udangnya. Tu dia. Alhamdulillah ada saiz lah. Tak kasar tapi ada saiz. Alhamdulillah. Oh, spek biru lah ni nak. Rasa macam spek biru. Tak spek biru, spek kuning. Yang ni kasar. Oh tu dia, spek kuning. Alhamdulillah dapat juga spek kuning. Alhamdulillah. Ada saiz. So. Ada ni. Makan jauh. Mana dia? Itu dia naik dah. Alhamdulillah. Ada saiz udang galah. Ada. Si naik kan. Si naik. Ada dia. Alhamdulillah udang. Alhamdulillah. Naik seekor. Sudah alhamdulillah. Dan telur.
Dah. Mana? Kemana? Ha? Nak duduk bawah jambatan? Pergi lah. Sekejap je ni. Angin kuat guys. Dah ribut ni kat rumah ni. Payung aku berapa kali dah patah. Ribut ni guys. Kita try labur kat sini dulu. Sementara tunggu hujan berhenti, kita tunggu dulu kat sini. Jadi sebab baik kita buat tahu. Sini dah ngam dah ni. Dah labur kat sini dulu. Dah ngam ni. Dapat air hujan. Okey, sahu dah buang. Panjang lah. Panjang Okey. Tahu belakang pula buang. Okey, kita cuba mancing kat sini. Tak lagi ni. Okey. Kita tegakkan bot dulu. Angin kuat ni guys. Ya, boleh ni. Dekat sini. Okey. Dan kita cuba mancing kat sini dulu lah. Hujan lebat. Lebat guys, hujan kat sini. Air macam dah olah pasang. Saya tak ada arus lah. Guys, korang tahu kenapa aku selalu dekat joran macam ni? Sebabnya guys, kalau aku biarkan saja joran aku macam itu, aku tak tahu dah makan bila. Tahu-tahu saja umpan habis. Jadi aku angkatlah joran tu untuk cek
sama ada umpan lagi ataupun ada udang yang dah makan. Kadang udang ni makan diam guys, dia tak ketuk. Sebab itulah aku selalu check joran aku ni. So ni korang tengok joran ni, diam saja kan. Sekejap lagi aku angkat, tengok ada udang makan tak. Dan kita pun tak tahu bila dia makan. Tengok. Tak ada. Tak ada, kita letak balik guys. Kita check yang lain pula. Dan ni macam ada ikan makan. Tak ada. Umpan dia, tengok umpan dia dah kena kerat. Ni ada ikan atau udang makan lah. Lepas tu kita ganti umpan baru. Umpan baru lempar lagi guys. Kita tunggu lagi. Ush. Kasi naik. Tekan. Ya alhamdulillah. Kasar juga ni. Okay guys. Sekarang ni dah petang. Tadi dah mandi hujan semua, kena panas, ribut, angin kuat dengan air hijau macam ni. Hasilnya hari ni kumpau guys, tak berapa gasak lah. Tapi ada juga hasil, alhamdulillah. Ini semua hasil hari ni. Sekejap aku keluarkan. Okay, kita keluarkan ni guys. Kita ambil udang dan ranjut ni masukkan dalam bekas cooler box. Okay, kita masukkan satu-satu dulu. Hasil hari ni tak berapa gasak lah, tapi adalah. Alhamdulillah, kalau nampak lauk lepas lah. Ni aku rasa boleh buat masak mi Bandung ni. Okay, kita masukkan dulu. Okay guys, macam yang korang tengok ni, inilah hasil aku mancing hari ni. Alhamdulillah. Aku rasa lepas ni kalau nak buat makan mi Bandung, okay, nanti kita try hantar kedai. Kita kasih masak buat mi Bandung udang galah. Ya, inilah mi Bandung udang galah yang tadi yang kita orang nak buat. Ni kita orang makan dekat mana? Kota Tinggi. Alhamdulillah. Ni rezeki kita mancing tadi. Bakalan betul. Udah tuan.